Hey geng, kalau korang baru mula kerja, gaji tak tinggi, simpanan pun tak banyak, jangan risau. Sebab dekat Malaysia, nak mula melabur sebenarnya sangat senang. Ni aku bagi 3 langkah paling mudah, confirm korang boleh start hari ini. Langkah pertama, buka akaun CDS dan akaun trading. Pergi je mana broker, Maybank, CIMB, RHB, UOB, Kenanga, Amplus, semua boleh. Yang penting, bank account mesti ada duit sikit untuk beli saham. Langkah kedua, buat DCA. Set 100 RM, 200 RM, 300 RM, ikut kemampuan korang. Pilih tarikh tetap. Lepas set, biar sistem auto beli setiap bulan. Senangkan. Langkah ketiga, beli ETF Malaysia. Contoh macam FBM KLCI ETF atau MyETF, JM25. Ni paling sesuai untuk pemula. Dia terus bagi korang satu bakul syarikat besar Malaysia. Tak payah pilih satu-satu. Ingat ya, dividen dapat jangan belanja. Reinvest balik. Lepas tu, jangan tengok harga hari-hari. Janji konsisten, lama-lama duit tu membesar sendiri. Dan bila nak jual, bila korang capai matlamat, nak beli rumah, nak kahwin, nak hantar anak belajar, atau nak bersara. Ringkas je, anak muda Malaysia pun boleh mula melabur hari ni, jangan tunggu nanti.